Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok macam mana orang buat petrol dengan diesel yang anda guna dalam kereta anda. Takkan dia tiba-tiba muncul dekat stesen minyak kan? Mesti nak kena buat dulu. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok. Jadi of course, minyak petrol dengan diesel ni dia berasal dari petroleum mentah dan minyak mentah ni digali dari bawah tanah. Ini yang kita panggil sebagai fossil fuel. Ada di sesetengah tempat telaga minyak ni duduk dekat darat, dan kalau dekat negara kita telaga minyak ni duduk dekat bawah dasar laut. Tapi minyak yang baru je digali dari bawah laut tu sebenarnya tak boleh lagi kalau kita nak masuk terus ke dalam tangki kereta. Sebabnya dalam minyak mentah tu pun ada pelbagai bahan lagi macam garam, pasir, air dan sebagainya. Kalau terus masuk dalam enjin kita, memang stuck terus enjin tu. Jadi kita nak kena asingkan dululah campuran hidrokarbon dalam tu kepada petrol, kepada diesel dan sebagainya. Dan proses pengasingan minyak mentah ni dibuat di petroleum refinery. Kalau anda pernah lalu area Kerteh atau Pengerang contohnya, anda akan nampak satu kompleks ni yang penuh dengan paip-paip pelbagai jenis. Lepas tu ada menara-menara besi, ada tangki gergasi. Lepas tu siap ada macam obor tu, ada api keluar dekat atas dia. Tempat ni lah yang dinamakan refinery. Kalau lalu malam-malam dekat sini, memang terang benderang. Baik, jadi jom kita tengok macam mana refinery ni boleh convert minyak mentah kepada petrol dan diesel. Jadi bila minyak mentah tu digali dan dah sampai ke darat, maka minyak ni akan dibawa ke refinery, mostly menggunakan pipe. Jadi memang nak kena pump lah minyak dari pipe ni sampai ke refinery. Sebab tu jugalah most likely refinery ni akan ada dekat sungai atau dekat dengan laut supaya senang nak bawa minyak mentah ni masuk. Kalau dia duduk jauh ke tengah darat, nanti panjang sangat pipe tu dan perlukan pump yang sangat powerful pula untuk bawa minyak ni ke refinery. Jadi first kali minyak mentah ni akan dicampurkan dengan air dulu dan lepas tu akan pergi ke proses desalter. Proses desalter ni tujuan dia adalah untuk remove segala garam dalam tu lah. Ada garam lah, ada air lah dan macam-macam impurity pada petroleum mentah tu. Jadi bila garam ni dah dibuang, maka proses-proses yang lepas ni, equipment dia akan kurang risiko untuk berkarat ataupun ada mendakan-mendakan yang akhirnya boleh block pipe tu. Desalter ni basically diorang akan guna elektrod yang akan generate medan elektrik, dan medan elektrik ni akan menyebabkan air tu dia bercantum dan keluar dari campuran minyak, dan garam tu akan ditarik keluar sekali bersama air ni. Dan of course air kan lagi berat dari minyak, jadi air akan turun ke bawah dan minyak mentah yang sekarang ni dah kurang sangat garam tu akan dikeluarkan dari atas. Okey, proses seterusnya boleh dikatakan ibu kepada segala proses dekat refinery ni adalah dinamakan distillation. Kalau dalam bahasa Malaysia, senang kata ini adalah proses penyulingan. Cuma kali ni kita sulingkan minyak mentah tu. Cara distillation ni berfungsi secara prinsipal dia mudah saja. Minyak mentah tadi tu kita akan panaskan dia dulu dalam 400 darjah Celsius. Bila panas tu dia akan mendidih kan. Wap yang naik tu akan disalurkan pula ke distillation tower. Wap ni pula bila dia menyejuk dia akan jadi cecair balik kan. Cuma kali ni dekat distillation tower tu yang tingkat atas sekali akan collect gas. Sebab gas ni takat didih dia rendah. Kemudian bawah sikit baru dapat collect petrol. Sebab petrol ni takat didih dia dalam 200 degree Celsius. Bawah lagi distillation tower ni akan dapat collect diesel. Sebab takat didih diesel dia dalam 350 darjah Celsius. Kiranya lagi tinggi takat didih produk-produk minyak ni, lagi bawah dia akan terkumpul dekat distillation tower tu. Untuk molekul-molekul yang tak boleh nak suling dalam main distillation tower ni, dia akan dialihkan pula ke vacuum distillation tower. Bila vacuum ni, kita tak payah panaskan dia sangat. Dia akan cepat mendidih. Jadi selepas petroleum mentah ni lalu distillation tower ni, maka dia pun dah terpecah lah kepada pelbagai komponen based on dia punya molekul size dan takat didih. Dan setiap komponen ni akan digunakan untuk application yang berbeza-beza. Contohnya, untuk molekul hidrokarbon yang paling ringan dalam petroleum ni, dia akan jadi pelbagai jenis gas. Gas ni lah yang akan dibawa ke gas processing plant dan lepas tu akan pergi ke pelbagai jenis treatment sebelum diorang akan dapat produk macam LPG dengan butanes. LPG dengan butanes ni kiranya finish product yang dah boleh dijual ke pasaran. LPG ni, kalau anda nak tahu, nama penuh dia adalah
adalah liquefied petroleum gas dan kita guna dia sebagai gas memasak. Yang mak korang suruh angkut tong kosong pergi depan, lepas tu tukar dengan orang yang hantar tong gas tu kan. Dalam tong tu ada LPG lah. Dia sebenarnya ada mixture of propane, butane dan beberapa gas lain dan dia memang flammable. Jadi memang kita guna untuk gas memasak dan pembakaran dia agak clean jugalah daripada kita masak pakai arang contohnya. Itu kalau LPG. Kalau butane pula biasanya dia digunakan sebagai gas yang kita guna dalam portable cooker tu. Yang dapur masak yang kita beli untuk camping tu, dia punya gas tu kita boleh beli yang 4 botol satu paket tu kan. Gas dalam botol tu most likely adalah butane. Baik, di level yang kedua selepas gas dalam distillation tower ni adalah nafta. Kalau anda nak tahu, nafta ni lah yang akan diproses dan menjadi minyak petrol yang boleh masuk dalam kereta ataupun motosikal anda tu. Jadi nafta ni sendiri dia tak ada oktan yang cukup tinggi untuk masuk dalam enjin kereta anda lagi. Maknanya dia akan terlalu mudah terbakar. Belum spark plug menyala lagi, dia dah terbakar. Jadi kalau kita terus guna je nafta ni, memang enjin akan cepat rosak. Jadi nafta ni selepas dia keluar dari distillation tower tu, dia akan pergi ke pelbagai proses untuk improve kualiti dia. Dan salah satu proses ni dinamakan catalytic reforming. Catalytic reforming ni lah yang akan mengubah molekul structure dia untuk meningkatkan octane number dia. Dia ada banyaklah proses dalam tu. Contohnya ada dehydrogenation, isomerization dan cyclization. Minta maaf kalau saya salah sebut. Tapi memang benda tu melalui pelbagai proses. Lepas tu diorang akan blend pula dengan pelbagai benda lain untuk dapat spek petrol yang kita nak. Jadi ini dipanggil base petrol. Base petrol ni lah yang akan dihantar ke terminal untuk nanti diorang tambah lagi additives dan sebagainya. Tak kira lah deterjen untuk bagi enjin tu bersih ke, anti-knock agents ke, corrosion inhibitors ke. Kita pun tak tahu kuantiti benda-benda ni sebab semuanya trade secret. Dan akhirnya minyak tu masuk dalam lori dan dihantar ke stesen minyak untuk masuk ke dalam enjin kita. Okey, itu nafta. Di tingkat seterusnya pula, selepas gas dengan nafta tu adalah kerosene atau nama glamour dia jet fuel. Dekat Malaysia ni ada lagi nama glamour kerosene ni, iaitu minyak tanah. Biasa time raya memang ramailah mencari minyak tanah ni sebab nak pasang pelita kan. Ke korang pakai petrol? Tak jadi pelita nanti. Okey, di tingkat seterusnya barulah minyak diesel. Of course, yang keluar dari distillation tower ni kita tak boleh masuk lagi dalam lori sebab nak kena proses dulu. Dan proses untuk diesel ni dinamakan hydrotreating. Masa ni diorang akan remove segala benda yang tak sepatutnya ada dalam minyak tu, macam sulfur, nitrogen yang mana boleh menyebabkan enjin tu rosak dan bagi pollution yang teruk. Dan untuk buat hydrotreating ni diorang akan guna catalyst yang sepatutnya macam cobalt, molybdenum dan nickel. Dia yang paling penting sebenarnya adalah nak remove sulfur tu. Sebab kalau level sulfur ni tak cukup rendah, maka minyak tu nanti tak boleh jual sebab tak lepas dia punya testing. Dan of course lepas dah bersih tu diorang akan blend pula diesel ni dengan pelbagai additives dan sebagainya supaya dapat spek yang tepat untuk dijual kepada public. Jadi yang paling bernilai dari petroleum mentah ni boleh kata gas, kerosene, petrol dengan diesel lah. Kalau anda nak tahu lebih mendalam apa beza diesel dengan petrol, lepas tu apa beza enjin petrol dengan enjin diesel, semua ni saya ada ceritakan dalam kursus online asas enjin yang saya buat. Kalau anda berminat, link ada dekat bawah. Jadi petrol dengan diesel ni memang antara produk yang paling penting daripada refinery. Yang tingkat-tingkat bawah tu memang heavy oil dan hanya boleh guna untuk asfalt. Ada jugalah proses yang diorang buat untuk pecahkan lagi heavy oil ni menggunakan kaedah cracking bertujuan untuk mendapatkan lagi nafta yang boleh diproses jadi minyak petrol. Jadi selagi proses ni berbaloi dan ada net profit dia, diorang akan buat. Jadi lepas ni kalau ada orang tanya anda macam mana minyak petrol dan diesel ni dibuat, anda dah boleh jawab ke? Belum?